Gaji naik sikit je, tapi kos hidup lebih sikit naik. Bukan kita malas, bukan kita boros. Ini realiti yang ramai orang alami. Bila kita hanya bergantung pada satu sumber rezeki, setiap kenaikan harga akan terasa beban. Sebab itu, ada orang mula bina alternatif yang fleksibel, boleh buat perlahan-perlahan sambil teruskan rutin harian. Bukan nak kaya cepat, tapi untuk kurangkan tekanan, tambah ruang bernafas dan bina side income. Anda suka dan minat? Nak tahu? Sila semak maklumat di bio. Ada pada link. Baca dulu, nilai perlahan-lahan. Like dan sharekan video ini. InsyaAllah Anda dapat pahala dan keberkatannya. Wassalam.